Ada satu jenis golongan orang kaya ni, bila dia kaya, dia tak beli kereta dulu. Dia beli jam tangan. Tapi bukan G-Shock ataupun Casio. Dia aim harga jam yang 200,000 ke atas. Macam Richard Mille, AP ataupun Patek Philippe. Kadang, dia pakai jam mewah sampai kedua-dua belah tangan. Kenapa macam tu? Misi dia simple. Aku nak orang tahu, aku bukan orang biasa-biasa. Jam mewah ni, dia tak jual masa. Masa dalam satu hari, masih 24 jam. Tak dapat lebih pun. Tapi jam mewah ni, dia jual status. Sebab jam macam ni, tak ada kat kedai biasa. Dia tak ada ready stock. Kau kena masuk waiting list. Kau kena ada relationship dengan salesman butik tu. Kadang, kita kena beli jam lain dulu daripada butik tu, baru kita boleh dapat apa yang kita nak. Tapi yang pelik, orang-orang kaya ni, dia sanggup tunggu. Ada yang lepas dapat jam tu, dia simpan dalam peti je. Ada yang pakai pergi mamak untuk flag. Ada juga yang beli, lepas tu dia jual balik dengan harga yang lebih mahal. Sebab jam mewah ni, dia bukan sekadar aksesori. Dia aset bergerak. Brand-brand macam ni, dia jual tak ikut demand. Dia jual ikut supply yang sengaja diperlahankan. Sebab limited supply tu, yang buat orang sanggup beratur. Harga jam mewah ni boleh naik 2 kali ganda dalam masa setahun. Jadi, bila kau nampak orang pakai jam mewah, jangan terfikir dia nak menunjuk. Kadang-kadang dia buat untuk investment. Kadang-kadang sebab dia nak reward diri sendiri lah. Tapi yang pasti, jam tu bukan untuk tengok masa semata-mata. Tapi jam tu boleh tunjuk level kau. Tanpa kau perlu cakap satu perkataan pun. Dalam dunia bisnes dan juga status, ada satu benda kecil kat pergelangan tangan, boleh tukar cara orang sekeliling layan kau.